Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Azil Irfan bin Ahmad Sarji. Saya merupakan pelajar Universiti Malaya dalam bidang pengurusan alam sekitar. Hari ini saya ingin membincangkan satu pandangan bagaimana kecerdasan minda dan kemuliaan akhlak saling berkait dan bertaut antara satu sama lain dalam menjadi asas masyarakat berakhlak. Kecerdasan minda bermula dengan ilmu, lalu kuliah, penyelidikan dan inovasi. Dunia akademia melatih kita untuk berfikir kritis, menyelesaikan masalah dan menggunakan teknologi demi kebaikan sejagat. Ini adalah asas dalam masyarakat maju yang berdaya saing. Namun kecerdasan tanpa akhlak ini membawa padah kepada ketamakan dan ketidakadilan. Dunia akademia merupakan satu dunia yang berperanan dalam menanam nilai integriti, empati, tanggungjawab dan pembangunan sosial. Dari membangun satu komuniti hingga menghormati kepelbagaian budaya, ini dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan rabbani. Apabila kecerdasan intelektual digabungkan dengan akhlak yang mulia, lahirlah para sarjana yang seimbang, bijak, beretika dan mampu untuk memimpin perubahan dalam dunia semasa. Mereka bukan sahaja menyumbang kepada ekonomi, pada masa yang sama juga mereka membina masyarakat yang adil dan juga berakhlak. Dunia akademia membentuk bukan sahaja dari segi profesionalisme, ia membentuk nilai insani yang cerdas minda dan juga kecerdasan dan kemuliaan akhlak. Kesimpulannya adalah, mari kita jadikan dunia akademia ini sebagai satu jambatan untuk mencipta masyarakat yang lebih tulus dan telus dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap dunia luar. Ingat, cerdas minda memberi kita kekuatan untuk berfikir. Mulianya akhlak kita dapat memberi panduan untuk bertindak dengan benar. Apabila kedua-duanya bersatu, lahirlah satu generasi yang bukan sahaja bijak, namun berakhlak dalam memimpin perubahan dari semasa ke semasa.